Dengan bahan-bahan ni kita akan buat stew kambing. Carrot. Yes, carrot. Okay, hari ini kita akan masak stew kambing. Okay, ini ialah kambing dia. Dia tahu berapa kilogram. Okay, kita ada bawang Holland. Yummy. Okay, kita ada kentang. Ini kita potong dadu. Semua kita potong dadu. Okay, ini kita punya lobak. Dan ini kita punya tomato. Okay. Okay, jom kita masak. Minyak dulu. Tuang minyak secukupnya lah. Okay, kita tumis dulu bawang Holland. Okay. Bagi dia nampak layu dulu. Okay, baru kita masukkan bahan-bahan yang seterusnya lah. Okay, nampaknya kita punya ini bawang Holland sudah layu. Jadi kita masukkan watak utama dia, iaitu kambing. Okay, saya paling suka masak stew ni. Okay, makan begitu saja pun sudah okey sebab dia dah ada karbohidrat melalui kentang. Okay. Cuma kentang saya tidak cukup. Okay, tidak cukup. Maksud dia tidak banyak lah. Jadi kita gunakan yang seadanya sahaja. Okay, kita lihat dia dah macam separah masak lah. Okay, air-air dia pun dah keluar. Jadi kita akan masukkan lagi bahan-bahan yang seterusnya. Okay, ada orang dia tidak suka makan kambing, tapi insyaAllah kalau guna bahan-bahan seperti yang saya nyatakan ni, okay, yang seperti yang kamu lihat, semua orang boleh makan kambing. Okay, kemudian kita masukkan lobak. Ini kalau tidak makan nasi pun boleh. Tapi ada orang yang tidak boleh skip nasi kan. Dia kena ambil nasi lah. Okay. Kemudian kita masukkan tomato. Okay. Tomato ni dia berdepak air dah. Bagi masuk juga air dia. Okay. Kemudian kita masukkan kentang ya. Kentang ni pun saya potong dadu. Kentang ni kalau lagi banyak lagi sedap. Tapi kalau orang yang tak boleh skip nasi, okay, dia tak boleh skip nasi, dia tak boleh bagi letak kentang banyak lah. Okay, sebab kentang ni kan karbohidrat. Jadi kurangkan kentang, lebihkan kurangkan kentang untuk makan nasi ya. Okay, dia dah ada air daripada tomato. Tapi kita tambahkan air lagi. Okay, saya lupa nak bagi tahu satu bahan. Okay, yang sekarang ni saya kena guna Times lah. Saya boleh disurvey. Okay, survey keningau. Jadi yang ni saya guna Times saja. Biasa dia saya guna mix herba lah. Herba yang mix itu herbs. Yang mix lagi best lah. Tapi saya jumpa ni wangi. Jadi herbs ni kita guna secukupnya sahajalah. Okay, secukupnya sahaja. Saya suka ni kalau ada oregano lagi. Tapi tadi tidak nampak. Saya cuma nampak yang jenama ini saja. Ada tanda halal jugalah. Itu yang penting. Okay.
Kita letak secukupnya. Kalau ada black bean, letak black bean. Oh, terangkap weh. Kalau ada black bean. Cuma, biasa saya mau masak stew, saya beli bahan di KK lah, dari KK. Di Kota Kinabalu. Okay, part yang paling last. Okay, kita bagi air. Okay, air secukupnya. Tapi kalau saya, banyak air lagi sedap. Sebab nanti apabila air tu dia dah kurang, okay, dah kurang, dia lagi sedap. Mesti korang cuba dekat rumah. Sedap tu ni. Kalau ada black bean, lagi sedap. Tapi kita guna yang seadanya sahaja. Malam ni kita masak yang seadanya saja. Nanti kita next time kita buat yang lengkap punya version lah. Okay, next time saya masak version yang lengkap. Stew kambing version lengkap. Okay, kita didihkan dulu dia. Okay, stew kita belum lagi masak lah. Tapi kita letak perasa dulu. Okay. Kalau dia dah surut air dia sudah semakin sedikit, barulah kita makan. Okay, tapi sebelum tu kita letak garam dulu. Okay, garam. Okay, agak-agak je lah. Agak-agak dia kuantiti air yang kita minta dengan garam dia lah. Okay, saya untuk ini saya tidak letak black pepper. Sebab anak saya ikut makan kan. Jadi saya tidak akan letak black pepper lah. Okay, ikut rasa masing-masing lah. Saya tak letak gula. Saya letak ajinomoto. Okay, saya letak garam. Okay, jadi nanti air dia dah surut, rasa tu akan balance lah. Kita nak ini kentang ni pun akan hancur lah. Kalau kita blend ni sedap ni, makan dengan roti putih lah. Biasa kita makan dengan roti putih. Ni kambing kita. Kalau dia ada black bean, ada satu jenis black bean yang kita guna untuk masak stew lah. Biasa kita makan macam tu. Tak black bean, sedap. Cuma hari ni kita tiada black bean. Kita guna herbs thymes pun okey sudah. Dia rasa dia wangi dia pun sedap. Kita rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh my god. Rasa dah sedap lah. Stew kambing kita sudah masak, guys. Kita nak makan. Come here, Fitri. Come. Okay. Ini nasi kami. Fitri, come. Sit down, eat. Come. Okay, ni stew kambing kita. Wow. Wow. It's tea. It's sinking. Yeah. It's not chicken. Sinking. It's not chicken. It's not chicken, baby. Wow. You like it? You try it this, Okay, kita makan nasi apa saja. Sikit saja nasi. Sit down, baby. Better you sit down. Okay. Nasi kita tak ambil banyak. Okay. Better, baby. Okay, doa. Doa, baby.
Doa fikri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Money. Ya. Okay. Ya. It's sinking. It's not chicken. This is a lamb. When? Money. When? Yeah, lamb. Okay, you try it. You try. I think it's a hot. Bismillahirrahmanirrahim. It's not hot. It's chicken, yeah. Okay. Let we try this. Okay. Wow. Yum. Sweet. Makan korang. Okay, jemput makan. Bismillahirrahmanirrahim. Eat. Eat. You try this. It's not hot. It's not hot. Whoa. Oh, belum lah. Okay. Nah, see? Nah, it's not hot. Okay, sit down. Sit down you. Sit down. Okay lah korang, kami makan dulu. Okay. Kali ni kita makan-makan. Okay, kita masak-masak. Next time baru kita memancing lagi. Okay. Korang try di rumah ya. Okay korang, kita sambung makan ya. That's it. Still, is water hydrated. Okay, have carrot. Blow. Better you blow, boleh. Blow. Hot. Nasi. Hot, right? Masih panas tapi dia nak makan juga. Okay. Tidak berapa terang. Okay. Yeah. I don't know her. Pencahayaan kita. Water the hydrated. Cahaya. Saya. This one is good. Water. Water. This Yummy. water. Kita mukbang dulu. Water is make some cereal water. Korang try di rumah ya. Baik. You take it water lah. Go. Take it water. Hai korang, kita sambung makan. Miss. Nah, eat. Have carrot. Okay, korang. Carrot. Yes, have carrot. Potato. Okay, korang jemput makan. Mommy, eat. You. Okay. Jadi happy dia. Hari ini kita buat mukbang. Tapi ada cahaya lampu.